Assalamualaikum. Antara perkara berkaitan koperasi yang kita mungkin kurang arif atau kurang perasan, salah satunya adalah koperasi ini bertindak sebagai syarikat bersama-sama. Makna kata, contoh mudahlah, kita ambil pelaburan. Kita ada sedikit modal, letak tanam modal situ dan pada akhirnya nanti kita akan dapat keuntungan. Apa beza dengan koperasi? Koperasi, kaedah yang sama juga, kita letak modal. Tetapi dengan meletakkan modal itu, kita dah menjadi anggota dan seterusnya, secara tidak langsung kita akan bersama-sama dalam syarikat bersama-sama itu, iaitu koperasi, untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan menjayakan ekonomi. Itu antara perkara-perkara yang kita kena tahu dan sedia maklum. Bak kata Haji Fadilah, pengarah SKM Wilayah Persekutuan, dia ada cakap yang kalau kita terlibat dengan koperasi, anggota itu sendiri menjadi ahli koperasi, kita ada hak dan tanggungjawab untuk kita lakukan bersama-sama bagi memajukan koperasi itu supaya pada akhir nanti, akhir rancangan, kita akan mendapat manfaat bersama. Dividen tu salah satulah, tapi yang antara yang lain-lain itu, manfaat-manfaat lain, contohlah kan, diskaun ahli, katalah kita pergi shopping dekat T-Life atau Ahmad Kitchen, Ahmad Chicken misal kata. Benda-benda itu antara benda yang kita akan dapat manfaat seandainya koperasi itu dah jalinkan kerjasama dan kita dapatlah ada diskaun ahli. Berbeza dengan yang bukan ahli. Itu dia.